Lepas kahwin, takaful ni bukan lagi pilihan. Dia dah jadi tanggungjawab. Assalamualaikum semua. Masa kita kahwin, kita sibuk fikir pasal pelamin, baju sanding, hantaran lah, fotografer lagi. Tapi jarang orang tanya satu soalan yang paling penting. Kalau esok aku sakit ataupun pergi dulu, pasangan aku boleh survive ke? Sebelum kahwin, worst case kau jatuh sakit, kau tanggung sendiri. Kau struggle sendiri. Sedih memang sedih, tapi mudarat tu kena pada diri kau je. Tapi bila dah kahwin, cerita dia dah berubah. Sekarang ada orang yang bergantung harap pada kau. Mungkin isteri yang berhenti kerja sebab nak jaga anak. Mungkin suami yang kerja keras tapi tiba-tiba jatuh sakit. Mungkin anak kecil yang masih belum faham apa itu kos hospital. Tiba-tiba hidup kau bukan lagi tentang aku, tapi tentang kami. Kalau hari ini kau sihat, kau kerja, kau boleh provide, bagus. Tapi what if accident? Tak pun kena stroke, even cancer. Orang fikir benda ni berlaku kat orang tua je. Padahal ward hospital penuh dengan orang muda. Kos hospital bukan RM50 macam zaman atuk kita. Masuk private, baru masuk ward dah cecar ribu. Belum test, belum ubat lagi, belum operation lagi. Kalau tiba-tiba tak boleh kerja, loan rumah tetap jalan, loan kereta jalan macam biasa. Susu anak takkan nak pause. Bil elektrik tak pernah lagi bagi diskaun sebab ayah sakit. Kapal rumah tangga tak akan bergerak dengan sendirinya. Sebab tu saya cakap, takaful ni bukan pasal nak kaya. Dia pasal kita tak nak pasangan dan juga family kita jatuh miskin bila kita kena uji. Dalam perkahwinan, kita janji nak sampai hujung nyawa. Tapi kenyataan dia, kita sendiri tak tahu bila hujung nyawa tu sampai. Tanggungjawab bukan sekadar bagi nafkah masa kita sihat, tapi pastikan diorang terjaga walaupun kita tak mampu berdiri, even dah tak ada. Itu baru namanya pelindung keluarga. Bukan semua orang mampu untuk ambil plan yang mahal. Tak apa, start kecil dulu. Plan basic pun dah cukup untuk elakkan keluarga kita daripada jatuh ke duduk. Yang penting ada payung masa hujan. Sebab kita tak doa hujan, tapi hujan tetap turun. Kalau boleh beli cincin harga RM5,000, buat majlis kahwin sampai RM20,000, boleh honeymoon RM3-4,000, tapi tak boleh ambil perlindungan harga RM150 sebulan. Benda ni bukan pasal mampu ataupun tidak. Kadang-kadang pasal priority dan awareness. Lepas kahwin, hidup jadi lebih indah. Tapi tanggungjawab pun jadi lebih. Kalau kau betul-betul sayang pasangan dan family, jangan biarkan diorang tanggung risiko sorang-sorang. Protect what matters. Sebab cinta bukan hanya tentang I love you, tapi I protect you. Kalau nak saya guide plan yang sesuai bajet, komen. Tak perlu over commit. Kita start yang basic dulu. Yang penting ada perlindungan. Bye-bye.